Satu lagi perkara yang dibangkitkan pagi tadi yang juga telah disentuh semalam ialah berkenaan dengan keterangan yang permohonan pihak pembelaan untuk mendapatkan rakaman percakapan Kee Kok Thiam yang telah dibuat dan diberikan oleh beliau kepada SPRM sebelum beliau meninggal dunia. Pihak pendakwaan telah menegaskan bahawa mereka tidak sempat merakam percakapan Kee Kok Thiam sebelum dia meninggal dunia. Jadi dokumen rakaman percakapan itu tidak ada. Tetapi pihak pembelaan telah mengeluarkan satu subpoena kepada pegawai SPRM yang merakam percakapan Kee Kok Thiam ini. Sebenarnya rakaman percakapan itu ada, tetapi ia tidak dikemukakan. Kenapa ia tidak dikemukakan? Mengikut peguam bela, ia tidak dikemukakan kerana Kee Kok Thiam yang dikatakan sebagai orang yang telah memalsukan dokumen-dokumen sumbangan ini di dalam percakapannya kepada SPRM langsung tidak pernah menyebut atau mengatakan bahawa beliau telah diminta oleh Jolo untuk memalsukan ataupun menyediakan dokumen-dokumen palsu berhubung dengan sumbangan Arab Saudi. Beliau juga tidak memberi percakapan bahawa beliau pernah berada di Mayfair di London dan berada bersama-sama dengan Jolo dan Jasmine Loh. Ini semua tidak ada dalam percakapan beliau. Maka pihak pembelaan juga meminta mahkamah untuk mengambil atau memberi perhatian bahawa ini adalah satu usaha untuk menyembunyikan keterangan ataupun suppression of evidence oleh pihak pendakwaan. Okey, kan